Jom kita bongkar satu misteri dalam Al-Quran yang berkaitan dengan amalan tahajud ni. Ini ayat 1779. Dah berabad-abad, satu perkataan dalam ayat ni difaham dengan cara tertentu. Perkataan tu ialah tahajud. Selalunya, orang faham ia sebagai solat malam yang istimewa. Tapi, maksud tu datang dari tradisi. Apa agaknya yang Al-Quran sendiri jelaskannya? Siasatan kita bermula dengan petunjuk pertama. Amalan ni dibuat dengan apa sebenarnya? Ayat tu ada sebut bihi, maksudnya dengannya. Ini bukti penting ni. Persoalannya, dengannya tu, dengan apa? Kuncinya ada ke ayat sebelum tu. Teks tu merujuk terus kepada Al-Quran. Jadi, jelaslah penemuan pertama kita, apa pun tahajud tu, ia mesti melibatkan Al-Quran. Okey, jom kita ke petunjuk kedua. Nak tahu tak tindakan ni jenis macam mana? Ayat tu panggil amalan ni nafilah dan Al-Quran sendiri yang bagi definisi dia. Dalam kisah lain, yang diminta seorang anak, tapi cucu yang diberi kemudian tu, itulah nafilah. Kan nampak jelas kat sini. Nafilah ni macam hadiah bonus, satu tambahan yang sukarela. Maksudnya, amalan tahajud ni bukan satu kewajipan tau, tapi lebih kepada satu jemputan. Okey, jadi ia amalan sukarela dengan Al-Quran. Tapi kenapa kita nak buat? Apa hasilnya? Sasarannya ialah Maqam Mahmud. Secara harfiah, ia bermaksud kedudukan dengan hasil yang terpuji. Penting untuk faham, ini bukan ganjaran akhirat semata-mata. Ia peningkatan status dalam hidup kita sekarang. Okey, semua petunjuk dah ada. Sekarang, jom kita cantumkan semuanya. Jadi, kesimpulannya, tahajud ialah mendalami Al-Quran secara sukarela pada waktu malam untuk tingkatkan kedudukan kita. Tapi kenapa malam? Al-Quran sendiri jelaskan waktu malam ni lebih mantap untuk fokus dan faham. Nah, inilah perbezaan utamanya. Satu pandangan adalah ritual, satu lagi adalah strategi. Jadi, ini tinggalkan kita dengan satu persoalan. Apa yang berubah bila amalan dilihat sebagai strategi, bukan ritual?